Hi everyone. So sekarang ni kita berada di depan kedai Wahli Group dekat Alostar. So kita nak masuk dalam kedai ni, nak tengok ada apa. Jom. Kita datang sini sebenarnya nak cari dryer, sebab dryer kat rumah mak dah beberapa kali dah rosak. So benda tu pun dah repair. Dan kebetulan mesin tu pun rosak lagi sebelum raya, beberapa hari sebelum raya. And then semua pun dah sibuk raya, mesin pun dah tak boleh nak repair. So Jit pun decide untuk beli dryer baru. So sebab tu kita ada dekat kedai ni. Sebenarnya kita nak tengok ada beberapa design. Kalau ikutkan dryer dekat sini ada dua jenis. Satu dryer yang jenis outdoor dan satu lagi jenis indoor. Kalau macam kat rumah mak tu dia outdoor, so kita beli dryer yang outdoor. Tiba-tiba dryer pun dah sampai. Sebenarnya ada cerita kat sebalik ni. Asalnya Jit nak buat surprise dekat mak dia, tapi masalahnya sekarang ni kedai telefon mak bagi tahu nak hantar barang. So dan mak pula ingat, bila pula mak order? Habis dah pecah rahsia. Sebab alamat penghantaran tu dia dah register nombor mak, sebab dah pernah beli barang kat situ. Jatuhnya dia hantar pada hari Jumaat, yang mana pada hari Jumaat tu kami semua dah balik pun. So kiranya mak akan terima surprise lah. Tapi masalahnya petang tu juga dia hantar dekat rumah mak dan kontak. Maksudnya tak sempat lah nak jadi surprise tu. Yang bestnya mak terkejut, abah pun terkejut. Abah pun apa barang yang sampai ni? Asalnya Jit nak surprise dekat mak dengan abah. Last kali semua kena surprise sebab kedai hantar hari yang sama. Selamat Hari Raya mak dengan dryer baru.